pada 28 dan 29 bulan Mei 2025 kita berdaftar untuk pecah rekod dalam Malaysian Book of Records 2025, iaitu the largest simultaneous participation of children for Hajj performing program. The largest simultaneous participation of children for Hajj performing program yang melibatkan bilangan 11,992 orang pelajar dari seluruh Malaysia pada 28 dan 29 bulan Mei 2025. Mega Little Hajj 2025 yang dianjurkan oleh Little Caliph International Sdn Bhd bertujuan untuk menanamkan kepada anak-anak generasi baru ini rasa keagungan setiap perintah-perintah Allah yang dalam rukun iman, rukun Islam, khususnya dalam Little Hajj ini perintah rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan ibadah haji. Dan melalui kaedah project based learning, sejak sebulan sebelum acara kemuncak pada hari ini, anak-anak ini telah didedahkan tentang beberapa aspek yang berkaitan dengan haji, yang dalam itu ada elemen-elemen pembelajaran yang sesuai untuk spiritual mereka, untuk intelektual mereka, untuk fizikal mereka, untuk emosi dan sosial mereka, dan menggabungkan pelbagai tunjang-tunjang pelajaran. Di samping tunjang kerohanian, ada tunjang bahasa, tunjang matematik, sains, art and craft dan sebagainya. Jadi dalam satu aktiviti ini mereka akan gabungkan pelbagai pelajaran dalam cara yang bermakna, alhamdulillah, dan cara yang berintegrasi. Penganjuran Mega Little Hajj 2025 tahun ini oleh Little Caliph International Sdn Bhd melibatkan seramai 11,992 orang pelajar-pelajar berumur 6 tahun dari tadika-tadika Little Caliph di seluruh Malaysia, lebih daripada 400 tadika Little Caliph di seluruh Malaysia, dan melibatkan 1,300 orang mutawif yang terdiri daripada para guru Little Caliph yang memandu anak-anak ini untuk melakukan haji, insya-Allah. Ini adalah penganjuran Mega Little Hajj kali yang ke-12, alhamdulillah. Kita sangat bersyukur kepada Allah Taala kerana tahun demi tahun kita dapat melaksanakan ataupun menganjurkan program Mega Little Hajj dengan ada peningkatan di setiap tahun. Kalau pada tahun 2015 kita dapat Malaysia Book of Record dengan sebilangan 5,000 lebih pelajar-pelajar melakukan acara simulasi haji ini serentak, tapi pada tahun ini kita mendapat jumlah yang lebih daripada 2 kali ganda dan berdaftar sebagai Malaysian Book of Record untuk the largest simultaneous participation of children for Hajj performing program, insya-Allah. Kami di Little Caliph sentiasa mengorak langkah ke depan, insya-Allah, agar kami ini dipilih oleh Allah Taala menjadi pendidik kepada seramai-ramai mungkin anak-anak generasi baru Islam, yang mana kita target untuk pertambahan partisipasi bilangan pelajar tahun demi tahun. Kalau tahun ini 11,992, kita target dalam beberapa tahun yang lepas yang akan datang melibatkan lebih kurang 20,000 pelajar-pelajar berumur 6 tahun, insya-Allah. Syukur alhamdulillah, The Little Caliph program ini bukan sahaja mendapat sambutan di seluruh negara, tetapi alhamdulillah mendapat sambutan di luar negara juga. Kita telah membuka 4 cawangan Little Caliph di Indonesia, dan juga telah pada bulan lepas telah mula membuka Little Caliph di United Kingdom sebagai modul play school at home, dan juga kita sedang mengorak langkah untuk membuka beberapa cawangan di Timur Tengah, di United Arab Emirates, termasuk Abu Dhabi, Sharjah dan Dubai, dan juga Mekah dan Madinah, alhamdulillah. Dan kita ada tim dan pihak-pihak yang sedang membuat projek ke arah itu, insya-Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah kerana telah mendapat pengiktirafan juga. Pada bulan April 2025 kita telah dianugerahkan dengan anugerah Reader's Digest Platinum Trusted Brand Award dalam kategori Preschool Learning Center, dan ini adalah berdasarkan survei yang dibuat oleh sebuah syarikat profesional survei yang bernama Catalyst, yang di-assign oleh Reader's Digest, alhamdulillah. Dan juga kita telah mendapat
pensijilan ISO 9001-2015 bagi pengurusan quality di peringkat HQ Little Caliph, alhamdulillah. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Ta'ala sebab founder Little Caliph juga Datin Dr. Hajar Sabariah Faridah telah mendapat anugerah Ibu Inovatif 2023 sebagai tokoh Hari Ibu Pekawanis 2023 dan anugerah contoh tadika Islam. Dan ini semua adalah satu kurnia daripada Allah Ta'ala, dan dengan rahmat Allah Ta'ala belaka kami dapat melakukan ini, dan kami berharap kami dapat menyumbangkan yang terbaik kepada sekalian rakyat Malaysia, sekalian umat Islam satu dunia, insya-Allah. Alhamdulillah, modul-modul dari Little Caliph program ini memang kita buat untuk bina leadership di kalangan dinasti baru Islam. Tesis bagi PhD the founder adalah dalam Islamic Leadership Model for Children, dan ini kita terapkan di Little Caliph. Jadi anak-anak yang kita ajar ni, insya-Allah mereka ini bukan saja kita nak bagi kekuatan akademik, tapi kekuatan leadership yang berteraskan kepada Islam, kepada iman dan takwa. Dan kita yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah SWT bahawa kalau anak-anak ini nak berjaya di masa depan, hanya satu jalan dia, iaitu mereka jadi orang beriman, bertakwa, taat perintah Allah, ikut cara Nabi Muhammad SAW. Di situlah kejayaan. Ayat Allah Ta'ala, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan pada siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah berjaya dengan kejayaan yang seagungnya. Jadi kalau dapat didik anak-anak ini dengan benih-benih iman takwa, mereka akan tumbuh menjadi orang yang terkedepan, berketerampilan dalam bidang-bidang masing-masing, dan mereka akan membawa Malaysia ni ke mercu yang lebih tinggi dengan integriti yang ada, dengan kemahiran yang ada pada diri mereka. Bukan sahaja mahir, tapi ada integriti dan ada iman dan takwa. So semoga generasi baru ini akan membawa kita kepada tahap yang jauh lebih baik, insya-Allah. Okey. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, jazakumullah khairan kathiran kepada semua yang terlibat dalam program Mega Little Hajj 2025, baik di peringkat Negeri Perak ini dan seluruh Malaysia. Mereka yang memberi tenaga tidur sampai lewat mempersiapkan itu dan ini, dan menyediakan anak-anak kita, kepada pengarah program kita Datuk Dr. Hajar Sabariah Faridah, kepala pengarah Datuk Haji Ahmad Ridwan, dan juga pengarah program di Perak iaitu saudara Putra Ibrahim Putra. Kepada semua yang terlibat, jazakumullah khairan katsiran.